Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Buletin Prosa. Saya Syamsina Saidi melaporkan secara langsung dari mahkamah berhubung kes saman yang melibatkan syarikat kereta api dan tren negara atau KTN yang kini hangat diperkatakan oleh masyarakat. Kes ini tercetus apabila seorang peguam telah memfailkan saman terhadap pihak KTN atas dakwaan gagal menepati kontrak perkhidmatan kepada pelanggan. Tindakan ini mengejutkan ramai pihak, lebih-lebih lagi kerana jumlah yang saman yang dituntut melebihi jutaan ringgit. Cik, betul ke cik failkan saman terhadap pihak KTN? Ya, saya. Kenapa cik? Kerana saya ingin menegakkan keadilan kepada pengguna yang selalu menjadi mangsa. Cik yakin ke cik boleh menang kes ni? Saya sangat yakin kerana saya ada banyak bukti yang kukuh. Kenapa cik tuntut lebih 20 juta ringgit? Itu kerana saya telah terlepas penerbangan ke Jakarta yang menyebabkan saya kehilangan kontrak sebanyak 27 juta. Dalam perkembangan terkini di mahkamah, pihak defender iaitu KTN telah menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan bahawa sebarang gangguan perkhidmatan adalah disebabkan oleh faktor luar jangka. Kes ini dijangka akan berlanjutkan dengan perbicaraan yang lebih mendalam bagi meneliti bukti daripada kedua-dua belah pihak. Saya, Syamsina Saidi, melaporkan daripada mahkamah. Banyak 27 juta yang menyebabkan saya kehilangan kontrak sebanyak 27 juta. Tak masuk akal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah pada hari ini akan bersidang bagi membicarakan satu kes yang melibatkan kepentingan awam serta kepercayaan terhadap sistem perkhidmatan negara. Jadi, kes ini mempertemukan pihak plaintiff dengan syarikat kereta api dan tren negara KTN berhubung dengan dakwaan kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab kontrak. Mahkamah ingin menegaskan bahawa setiap hujah yang dikemukakan akan dinilai secara teliti tanpa dipengaruhi emosi dan pengaruh luar. Prinsip keadilan akan menjadi tunjang utama dalam setiap pertimbangan yang akan dibuat. Justeru, mahkamah menjemput pihak plaintiff untuk mengemukakan hujah mereka. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Berdirinya saya di sini bukan sahaja untuk menuntut RM27 juta yang saya hilang, tetapi untuk menegakkan hak pengguna pengangkutan awam yang sering dipandang ringan. Yang Arif, pada hari kejadian, saya telah membeli tiket tren KTN untuk ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Namun, disebabkan kelewatan yang lebih 1 jam, saya terlepas penerbangan untuk ke Jakarta dan kehilangan kontrak sebanyak 27 juta. Bantahan Yang Arif, kelewatan tersebut bukannya disengajakan oleh pihak KTN, sedangkan kami sudah jalankan tugas yang sehabis baik. Tetapi, kelewatan tersebut telah menyebabkan saya kerugian besar. Sebagai penyedia perkhidmatan awam, pihak defendant hendaklah bertanggungjawab atas kecurian mereka. Jadi, adakah plaintiff mempunyai bukti bahawa kelewatan itu menyebabkan kerugian secara langsung? Ya, Yang Arif, saya mempunyai rekod tiket penerbangan, jadual mesyuarat dan dokumen kontrak yang membuktikan bahawa kegagalan saya hadir ke Jakarta hanya disebabkan tren tersebut terlewat. Yang Arif, tuntutan seperti ini tidak munasabah. Isu seperti ini tak sepatutnya dibawa masuk sehingga menuntut jumlah wang yang besar. Ini bukan tentang wang semata, ini tentang tanggungjawab. Jika syarikat pengangkutan awam asyik terlepas tanpa tindakan, pihak pengguna akan terus menjadi mangsa. Terima kasih di atas hujah kedua-dua defendant dan juga plaintiff. Mahkamah akan meneliti semua hujah dan bukti sebelum membuat keputusan. Prosiding akan ditangguhkan ke tarikh yang ditetapkan kemudian. Kau lain bersama pula. Awak ni bukannya sama pihak KTN ke? Ini saya semata. Semua tunggu saya lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Buletin Prosa. Hari ini, kita akan melakukan satu wawancara bersama dengan seorang profesor iaitu Profesor Rinci bagi mengupas tentang isu yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat hari ini iaitu berkaitan kes saman yang melibatkan pihak KTN sebanyak 27 juta ringgit. Baiklah, mari kita mulakan sesi wawancara pada hari ini. Apakah pendapat Profesor berkaitan isu saman yang melibatkan pihak KTN ini?
Baiklah, pertama sekali saya ingin menjelaskan kepada masyarakat di luar sana juga. Kita mempunyai hubungan kontraktual antara penumpang dan juga syarikat pengangkutan sekiranya tiket itu dibeli. Ini merupakan asas bagi undang-undang kontrak yang sangat jelas. Jadi Profesor bersetuju dengan tindakan Saman itu? Tidak semudah itu untuk saya bersetuju. Dalam undang-undang, bukan semua kerugian boleh dituntut sesuka hati. Kita ada prinsip yang menghadkan bentuk ganti rugi yang diberikan. Maksud Profesor? Maksud saya, kita mempunyai seksyen yang khas iaitu seksyen 74 Akta Kontrak yang memperuntukkan bahawa hanya kerugian yang timbul secara langsung saja boleh dituntut. Tetapi dalam kes kita ini, ianya melibatkan kerugian yang terlalu berangkai. Apakah yang dimaksudkan dengan kerugian berangkai? Kerugian berangkai dimaksudkan adalah individu yang menyaman syarikat KTM ini telah pun terlepas penerbangannya. Hal ini disebabkan tren yang ingin dinaikinya ke lapangan terbang lambat. Kelewatan ini telah menyebabkan beliau tidak dapat hadir ke mesyuarat yang melibatkan kontrak sebanyak 27 juta. Jadi Prof merasakan saman itu lemah? Secara perundangannya, ya, saman ini boleh dikatakan rendah. Melainkan jika pihak KTM telah dimaklumkan terlebih dahulu ada seseorang individu yang ingin menaiki tren ini, ingin ke mesyuarat penting yang melibatkan kontrak berjuta-juta. Kalau tidak, tuntutan sebegitu sukar untuk dipertahankan. Ada yang mengatakan bahawa tindakan peguam itu adalah untuk sekadar mencari publicity. Apa pendapat Prof? Saya tidaklah mahu mempersoalkan niat mana-mana individu. Tetapi sebagai ahli akademik perundangan, saya hanya menilai berdasarkan merit case. Dan terus terang saya katakan, hujah saman ini agak kreatif, ya. Kreatif? Okey, kreatif yang dimaksudkan adalah saman ini sangatlah optimistik. Oh begitu. Baiklah, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dalam sesi wawancara kita pada hari ini. Nampaknya kes ini agak rumit untuk diselesaikan. Jadi kita berharap agar kes ini dapat diselesaikan dengan segera. Dengan ini, tamatlah sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Bertemu lagi kita dalam sesi wawancara seterusnya dalam Buletin Prosa. Kes itu akhirnya terus menjadi perdebatan masyarakat. Ada yang menganggap saman itu tidak masuk akal dan ada juga yang melihatnya sebagai keberanian seorang individu untuk menuntut hak pengguna. Namun, persoalan sebenar bukanlah tentang siapa menang atau siapa yang kalah. Kadang-kala, satu kelewatan bagi sesetengah pihak hanyalah beberapa minit, tetapi bagi orang lain, ianya mungkin mengubah seluruh masa depan mereka.